Maruti Suzuki e-Vitara 2026 hadir sebagai langkah besar jenama ini dalam dunia kenderaan elektrik, khususnya untuk segmen SUV kompak. Model ini direka untuk pengguna moden yang mahukan gabungan gaya, kecekapan tenaga dan teknologi terkini tanpa mengorbankan praktikaliti harian. Dengan reka bentuk yang lebih berani dan futuristik, e-Vitara tampil dengan garis badan yang kemas, lampu LED penuh serta rupa SUV yang lebih tegap dan premium berbanding generasi Vitara sebelum ini. Sebagai sebuah SUV elektrik sepenuhnya, e-Vitara 2026 dijangka menawarkan pemanduan yang senyap, responsif dan mesra alam. Torque segera daripada motor elektrik memberikan pecutan yang lancar, sesuai untuk pemanduan bandar mahupun lebuh raya. Maruti Suzuki turut menumpukan kepada kecekapan bateri supaya jarak pemanduan dapat memenuhi keperluan harian pengguna, termasuk perjalanan jauh tanpa rasa bimbang untuk mengecas terlalu kerap. Sistem pengurusan tenaga pintar membantu mengoptimumkan penggunaan kuasa dan memanjangkan jangka hayat bateri. Bahagian dalaman e-Vitara 2026 menampilkan suasana moden dan minimalis, dengan paparan digital besar, sistem infotainment terkini serta sokongan sambungan pintar. Ruang kabin direka untuk keselesaan pemandu dan penumpang, dengan tempat duduk ergonomik serta ruang kaki yang luas. Bahan yang digunakan juga memberi rasa lebih premium, sejajar dengan imej SUV elektrik generasi baharu. Ciri keselamatan canggih seperti bantuan pemanduan, sistem amaran dan teknologi sokongan pemandu dijangka menjadi antara tarikan utama model ini. Dari sudut kos pemilikan, e-Vitara 2026 berpotensi menjadi pilihan menarik kerana kos penyelenggaraan kenderaan elektrik yang lebih rendah berbanding enjin pembakaran dalaman. Dengan fokus kepada kebolehpercayaan dan kemudahan pengguna, Maruti Suzuki mensasarkan e-Vitara sebagai SUV elektrik yang praktikal untuk keluarga kecil, golongan profesional muda dan mereka yang ingin beralih kepada gaya hidup lebih lestari. Secara keseluruhan, Maruti Suzuki e-Vitara 2026 melambangkan visi masa depan jenama ini dalam pasaran kenderaan elektrik. Ia bukan sekadar sebuah SUV baharu, tetapi simbol perubahan ke arah mobiliti yang lebih bersih, pintar dan relevan untuk generasi akan datang.